Yang Mahkamah Tinggi kata yang pertama, dia kata pihak pendakwaan gagal membuktikan pemilikan eksklusif Yusof Router terhadap barang-barang salah yang ditemui dan dipertuduhkan ini. Maknanya tidak boleh kaitkan Yusof Router dengan barang kes tersebut. Ini secara general saya terangkan, bukan bahasa undang-undang. Dan mahkamah juga kata bahawa walaupun kereta milik Yusof Router, tidak bermakna barang-barang yang dijumpai dalam kereta tersebut adalah milikan eksklusif Yusof Router. Hanya dengan berada berdekatan dengan kenderaan, membuka pintu kenderaan, tidak bermakna Yusof Router ada pengetahuan dan ada pemilikan terhadap barang kes. Kemudian mahkamah menyatakan lagi dengan lebih lanjut bahawa terdapat dakwaan bahawa Yusof Router ini telah diperangkap dan pihak pegawai penyiasat telah gagal membuat siasatan terhadap dakwaan ini, dan kegagalan tersebut telah membawa